Biar betik. Hangpa pernah dengar tak nama Jebon? Hantu Jebon! Nama Jebon biasanya orang-orang belah utara ni duk guna untuk panggil orang-orang yang pakai hantu, hak jenis-jenis penipu dan suka mencuri. Tapi Jebon tu sebenarnya binatang yang betul-betul wujud. Dalam lorak utara, Jebon ni sejenis binatang yang dipanggil cerpelai atau mongoose. Kalau belah-belah pantai timur, dia berpanggil bokbong. Cerpelai ni sekumpulan haiwan dari family Herpestidae dan ada 33 spesies berbeza. Kalau dalam Malaysia, biasanya dari spesies cerpelai ekor pendek atau Herpestes brachyurus. Jebon ni garang tu. Memang dia ni jenis suka ceroboh masuk kampung. Lepas tu habis sebuah binatang macam ayam, kucing, burung, itik depa tibai. Semua jadi lauk. Paling power pasal Jebon ni, depa ni musuh semula jadi pada ulat-ulat berbisa. Ulat kapok ke, ulat tedung ke, semua menu dia. Dia ni imun pada bisa ulat. Depa dia juga ada refleks yang sangat laju. Memang power no haram.